So what up, welcome to So what up, welcome to So Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hang Uso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku dah keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. Yang mana-mana baru sampai, belum masuk grup Telegram aku, dipersilakan masuk. Link aku ada sediakan dekat bawah. Tekan saja and masuk community wrestling dalam Malaysia ini. Tersedak pula aku. Lepas tu kalau korang berminat nak cari barangan-barangan WWE, boleh pergi dekat kedai Gusti. Aku ada sediakan link Facebook dan juga Shopee-nya. Nak cari belt, mic yang berkualiti dan juga lampu WWE tu, korang boleh tengok dekat link yang aku sediakan dekat bawah ini. Okay, tanpa kita melengahkan masa lagi, video hari ni tengok baju aku pakai. Hari Isnin kita akan buat segmen di sebalik wrestler. Macam minggu lepas kita dah sembang mengenai Kevin Owens. Hari ini kita nak sembang mengenai seorang wrestler yang bagi aku patut dipush lah untuk tahun ini. Tak tahun ini pun, tahun depan lah kan. Sebab last dia pegang World Champion 2016. Itu pun tak sampai sehari sebab injury. Jom, hari ini kita nak sembang sedikit mengenai wrestler yang diberi nama Finn Balor. Nama penuhnya Fergal David, ring name-nya Finn Balor, 25 Julai 1981 tarikh lahirnya dan tempat lahirnya di Bray Country, Wicklow Island. Finn Balor membesar sebagai seorang peminat gusti dan juga rugby. Sejak kecil lagi, Finn Balor ini meminati legenda gusti seperti Shawn Michaels dan juga Bret Hart, dan ramai lagi lah. Sebelum menjadi seorang professional wrestler, Finn Balor pernah bermain rugby di Ireland. Dari segi kehidupan peribadi, Finn Balor berkahwin dengan Veronica Rodriguez, seorang penyampai TV dan juga wartawan sukan dari Mexico. So pada tahun 2019, di luar gelanggang, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat pendiam dan sangat menjaga kecerdasan dan mengamalkan latihan intensif untuk mengekalkan bentuk badannya. Finn Balor debut untuk menjadi seorang professional wrestler pada tahun 2000, memulakan kerjayanya di Ireland sebelum berhijrah ke United Kingdom, kemudian menyertai New Japan Pro Wrestling ataupun NJPW di Jepun. Di sana Finn Balor menggunakan nama Prince David dan menjadi salah seorang pengasas kumpulan terkenal Bullet Club pada tahun 2013. Kerjayaannya di Jepun menjadikannya antara wrestler antarabangsa paling dicari oleh WWE. Dan pada tahun 2014 bermulalah perjalanan Finn Balor ini di NXT. Dekat situlah Finn Balor ini menggunakan ring name Finn Balor. Tidak mengambil masa yang lama untuk menjadi bintang utama NXT kerana karisma, kemahiran dalam gelanggang dan persona The Demon yang unik itu menjadikan Finn Balor ini adalah karakter yang paling unik dalam WWE NXT time tu. Pada tahun 2014-2015, era NXT menjadi antara salah satu bintang utama untuk NXT. Balor ini menewaskan Kevin Owens untuk memenangi NXT Champion dan membawa NXT menjelajah ke arena yang lebih besar di seluruh dunia. So persona The Demon-nya itu menjadi sangat-sangat popular. Pada tahun 2016, debut ke main roster, dipilih ke Raw melalui WWE Draft, menewaskan Roman Reigns dalam perlawanan pertama sebagai bintang Raw, menewaskan Seth freaking Rollins di SummerSlam untuk menjadi Universal Champion pertama dalam sejarah WWE. Tetapi beliau mengalami kecederaan bahu dalam perlawanan tersebut dan terpaksa melepaskan kejuaraan hanya sehari selepas memenanginya. So dalam 2017 ke 2019, kembali selepas pulih daripada kecederaan, Finn Balor menjadi Intercontinental Champion. Lepas tu terlibat dalam beberapa feud besar bersama Bray Wyatt, AJ Styles dan juga Baron Corbin. Oh, lupa, dengan Bobby Lashley sekali. Kemudiannya 2019 dan sehingga ke 2021, Finn Balor kembali ke NXT, berpatah balik ke NXT dengan karakter yang lebih serius, menjuarai NXT Champion buat kali kedua, menghasilkan beberapa perlawanan terbaik bersama Adam Cole, Kyle O'Reilly dan juga Pete Dunne. 2021
Sabtu 2022, Finn Balor kembali ke Raw bersama Damian Priest membentuk pasukan yang akhirnya berkembang menjadi kumpulan The Judgment Day bersama Mami Rhea Ripley, Dominic Mysterio dan juga JD McDonough. 2023-2024, Finn Balor menjadi salah seorang tonggak utama The Judgment Day bersama Damian Priest memenangi Undisputed WWE Tag Team Champion bertanding dalam pelbagai acara utama WWE termasuk perebutan World Heavyweight Champion. Pada tahun 2025 hingga 2026, Finn Balor terus menjadi ahli penting The Judgment Day, kekal bersaing dalam perebutan juara dunia dan kejuaraan bergu ataupun Tag Team Champion lah. Walaupun beberapa kali hampir menjadi juara dunia, beliau masih kekal sebagai antara wrestler paling konsisten dan dihormati di dalam WWE sehingga tahun 2026. Dan kini Finn Balor telah bebas daripada The Judgment Day. Sekarang dia pergi ke SmackDown untuk membawa haluannya. Adakah di SmackDown dapatlah Finn Balor ini memberikan lawannya ataupun dapatlah dia mengkecapi World Champion untuk kali kedua bagi Finn Balor ini. So best moment untuk Finn Balor menjadi Universal Champion pertama dalam WWE. Lepas itu debut ikonik sebagai The Demon di SummerSlam 2016, menewaskan Kevin Owens untuk memenangi NXT Champion, mengasaskan Bullet Club semasa era Prince David, menjuarai NXT Champion buat kali kedua, lepas itu menyertai dan menjadi tonggak utama The Judgment Day, menjuarai Undisputed WWE Tag Team bersama Damian Priest. So ini adalah pencapaian dan juga kejuaraan Finn Balor dalam WWE. Satu kali Universal Champion, dan dia, macam aku cakap tadi, dia merupakan juara pertama lah untuk gelaran tersebut dalam sejarah WWE. 2 kali NXT Champion, 2 kali Intercontinental Champion, 1 kali United States Champion, 2 kali Raw Tag Team Champion, 1 kali SmackDown Tag Team Champion, Undisputed WWE Tag Team Champion bersama Damian Priest, Dusty Road Tag Team Classic 2015 bersama Samoa Joe, dan juga baru-baru ini dia telah memenangi World Tag Team Champion bersama JD McDonough, tapi dia dah diturun lah. Kemudiannya Finn Balor merupakan Grand Slam Champion untuk WWE. Fakta menarik Finn Balor ini, nama Finn diambil daripada pahlawan legenda Ireland Finn McCool, manakala Balor berasal daripada watak mitologi Ireland Balor of the Evil Eyes. Persona The Demon diinspirasikan oleh budaya body paint, komik dan muzik rock. Sebelum menyertai WWE, beliau merupakan antara wrestler paling berjaya di Jepun sebagai Prince David dan dikenali sebagai pengasas asal Bullet Club, salah satu kumpulan yang berpengaruh dalam sejarah profesional wrestling. Alright, itulah serba sedikit mengenai perjalanan hidup Finn Balor ini. So ini just Finn Balor still lagi ongoing dalam WWE ini. Macam-macam lagi kejuaraan yang boleh dikejar oleh Finn Balor. Mana tahu tahun ini ataupun tahun depan dapatlah dia mencapai first ataupun second world champion untuk dia. Sama-sama kita nantikan. Alright, itu je kita punya segmen di Sebelit Wrestler. Apa pandangan korang? Korang boleh komen juga wrestler siapa lagi yang aku nak sembang selepas ini. Just drop komen korang dekat bawah. Itu saja. Kita jumpa lagi di next video, di next di Sebalik Wrestler. Wrestler siapa pula kita akan bongkarkan. Kita jumpa di minggu hadapan. 4 huruf 1 perkataan. Yup. Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.